Okey, Honda Accord SGA 04, aircon tiba-tiba tak sejuk. Okey. Location mana? Location kita di Shah Alam dan Sri Kembangan. Okey, saya nak menjawab pada soalan Abang Nazri ya. Honda Accord dia dah sejuk dia, aircon tiba-tiba tak sejuk. Okey, kalau kita ceritakan tentang kereta yang tiba-tiba je tak sejuk ni lah. Okey, apa punca-punca dia? Okey, salah satunya punca tiba-tiba je tak sejuk, masalah yang basic, simple, berada di dalam fuse box. Apa di dalam fuse box? Kalau boleh tengok kat sini kan. Okey, semua kereta dia ada relay. Lagi-lagi kereta model-model lama ni kan. Biasa boleh check balik tengok dia punya relay. Okey, yang ni kita punya fuse box lah. So saya percaya kat kereta abang pun ada fuse box juga. Kadang-kadang kan relay ni boleh menyebabkan kejap sejuk, kejap panas kita punya aircon. Macam nak sebabkan kecelakaan. Bukan, dia boleh jadi kejap sejuk, kejap panas. Itu yang tadi relay abang saya tunjuk. Yang kedua, kereta abang pasti dia menggunakan magnetic clutch. Okey, apa itu magnetic clutch? Magnetic clutch adalah satu alat ganti ataupun part yang fungsi dia adalah untuk menjalankan kita punya kompresor. Okey, kalau kita tengok pada dalam keadaan yang bergerak, beginilah keadaan yang bergerak. Okey, yang ini kalau abang boleh nampak kat sini, yang ini kita panggil dia magnetic clutch, benda yang berputar. Okey, so kita boleh offkan dia dan kita boleh onkan dia. So dia akan cut off dan engage begitu. Itu kalau dia lepaskan, kalau dia tidak menekan, maka kita punya sub kompresor tidak akan berpusing. Bila sub kompresor tak berpusing, bermakna kat sini aircon kita tak akan sejuk.